Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Baik, untuk teknik yang kedua untuk mencari correlation coefficient antara dua variable, kita akan gunakan teknik yang dinamakan Spearman rank. Dan Spearman rank ni dia gunakan simbol RS. Okey, RS. Kalau masa kita cari Pearson, sebelum ni subtopik 4.3.1 Pearson kita guna simbol R. Tapi sekarang untuk Spearman rank kita pakai simbol RS. Okay, S yang kecil kat bawah tu merujuk kepada Spearman lah. Okay. Kalau Pearson sahaja kita pakai R. Okay. Spearman rank correlation. Okay, dia adalah juga statistical measure untuk access how well relationship between two variable can be described using monotonic function. Okay, based on their rank. Okay, their rank. Jadi dekat situ kita nak kata apa ni sekarang ni? Spearman rank ni dengan menggunakan ranking antara data tu kita akan cari dia punya correlation coefficient dia. Apakah dia punya hubung kait? Adakah dia ada hubung kait yang perfect, positif perfect, ataupun strong, ataupun moderate, ataupun weak. Lepas tu nak tengok linear ke tak? Linear tu mesti dia linear. Dia positif ataupun negatif relationship. Okay. Kemudian dia ada mention kat situ, use when data is ordinal or not linearly related. Okay, adalah kita akan nampak data tu ada order, ada susunan menaik ataupun menurun dia. Okay, lepas tu useful for ranking based data or non-linear relationship. Okay, ayatnya lebih kurang sama je. Okay. Okay. Formulation dia untuk RS, okay, kita ada formula dia dekat sini. Okay, kalau awak tengok kat situ formula dia. Kita ada RS sama dengan 1, lepas tu tolak. Okay, pecahan 6. 6 tu wajib ada formula. Bukan saya yang create ni. Formula Spearman ni kata memang 6 nombornya dekat situ. 1 tolak 6. Summation D kuasa 2. Okay, D tu adalah different antara ranking. Okay, so D tu dia suruh kita kuasa 2 kan. Dan dibahagikan dengan N kuasa 2 tolak 1. Okay, so dekat situ formulanya nampak mudah. Tak macam formula Pearson. Masa formula Pearson kita kena cari SXX, SXY dan juga SYY. Kemudian baru masukkan dalam formula R. Siapa tak ingat boleh tengok balik subtopik 4.3.1. Tapi dalam 4.3.2 Spearman rank, satu sahaja formula digunakan. Iaitu seperti yang saya highlight kat situ. Okay, saya ulang. RS merujuk kepada Spearman rank correlation. 1 tolak 6 summation D kuasa 2. D itu merujuk kepada different antara ranking. Beza lah rank. Different adalah beza. Beza antara ranking dibahagikan dengan N. N kuasa 2 tolak 1. N adalah number of sample. Okay. Kemudian nilai RS tu kita ada define dia lah. Okay. RS tu merujuk kepada apa? Iaitu RS tu sama ada dia adalah perfect positive correlation kalau 1. Kalau negatif 1, perfect negative correlation. Ni dekat sini. Kita tulis semua. Ranking antara 0.7 sampai 0.9 implies strong positive correlation. Okay. Kalau negatif, strong negatif lah. 0.4 hingga 0.6 imply moderate positive correlation.
Okey, kalau negatif adalah moderate negatif lah. Lepas tu 0.1 hingga 0.3 weak. Okey. Weak positif ataupun weak negatif. Kalau kosong tepat, maksudnya no correlation. Okey, kosong tepat adalah no correlation. Dan juga kalau kita ada satu tepat, dia adalah perfect correlation. Kalau positif, perfect positif lah. Kalau negatif, perfect negatif. Okey, ada dekat sini. Kenapa saya tak boleh highlight pula ni? Okey, ni. Dan juga kosong imply no correlation. Okey, jadi nilai RS tu yang akan bagi kita definition lah. Apa maksudnya cerita kita punya data ni. Positif ke, negatif ke, perfect ke, strong, moderate ataupun weak. Ataupun memang no correlation. Okey, seterusnya. Okey. Macam mana kita punya jalan kira untuk kita buat Spearman rank? Caranya seakan macam Pearson. Kita kena buat table kan? Masa Pearson hari tu kita bina table. Table kita tu hari tu table kita masa Pearson mesti ada 5 kolom. Okey, mesti ada 5 kolom kan hari tu. Okey, kalau tak ingat boleh semak semula Pearson hari tu. So, untuk Spearman, kita mesti ada 6 major column. Okey, awak kena ada 6 major column. Yang mana 6 major column ni headingnya apa? Okey. Okey, saya baru perasan nota ni saya salah tulis. Okey, yang ni semua salah. Heading dia bukan heading ni. Okey, tu salah. Okey, so. Itu tak mau ni saya salah tulis ni. Okey, saya tulis semula kat sini. Okey, apa heading dia? Headingnya adalah X, Y, rank X, rank Y, D dan juga D kuasa 2. Okey, dan juga D kuasa 2. Okey. So, ada 6 lah. X, Y, rank X, rank Y, D dan D kuasa 2. Okey, ni yang betul. Okey. Lepas tu, okey, dia kata and add the last row with a summation of the values. Okey, yang ni kita hanya perlu cari summation of the value D kuasa 2 sahaja. Okey, summation of value D kuasa 2. Okey. Macam tertera dekat awak punya nota tu. Kalau awak tengok, saya ada binakan contoh table dia ni dia. Yang mana tabelnya ada kolom 1 X. X ni apa? X ni adalah data kita yang diberi pada kita. Bukan kita yang reka sendiri. Iaitu data untuk data yang diberi pada kita variable pertama. Kemudian Y. Okey. Buat secara memanjang ke bawah. Kalau ada 8 data, 8 row lah bawah ni. Okey. Okey, lepas tu rank X. Apa maksud rank X ni? Rank X ni awak kena tengok kepada awak punya data dekat X tu. Tengok nombor-nombor dia. Yang mana nombor paling kecil akan jadi data nombor 1. Dapat rank nombor 1. Nombor 2. Data kedua tertinggi di X ni akan jadi rank nombor 2. Dan dia akan berterabur lah dekat rank ni.
Okey, susunannya tak semestinya sini 1, sini 2, sini 3, sini 4. Susunan dia takkan teratur sebab dia mengikut ranking dekat value dekat X tu. Kalau X tu tersusunlah X2. Kalau dia ni datanya tak tersusun, maksudnya dia berterabur, kedudukan data tu mula-mula ada yang tinggi, ada yang rendah, tiba-tiba tinggi balik. Jadi ranking tu akan berterabur juga. 1 sampai bilangan data tu. Okey, rank Y pun sama. Okey, awak kena tengok dekat kolom Y ni. Okey, data mana paling rendah? Paling rendah dapat jadi nombor 1. Tulis nombor 1 dekat dia punya row sini, 1. Data mana yang kedua tertinggi? Tulis nombor 2 dekat situ. Data mana ketiga tertinggi? Tulis kat situ. Dan data yang tertinggi adalah number of sample lah. Okey, kalau data tu paling tinggi 100. 100 tu adalah data yang ke 10. N10. Jadi dia nombor 10 lah. Okey. Okey, after tu ada kolom D. D ni merujuk kepada different. Different ni apa? Dia adalah different antara ranking. Okey, kita boleh tolakkan ranking X bersebelahan tolak dengan yang sebelah dia. Okey, nilai row 1 ranking X tolak dengan ranking Y row 1 juga. Lepas tu isi kat sini. Kalau tolak tu dapat kosong, kosong lah. Kalau tolak dapat negatif, negatif lah. Okey. Okey, after tu D kuasa 2 ni, D yang tadi kat sini ni awak kena kuasa 2 kan. Isi dekat kolom yang terakhir. Lepas tu awak summation kan. Okey. Rasanya ada baiknya kalau kita tengok kepada contoh baru kita faham macam mana kita nak susun ranking itu dan macam mana kita nak selesaikan dia. Okey, perhatikan example 4.7. Okey, example 4.7 ni kita ada satu case di mana ada seorang teacher wants to see if there's a relationship between students' rank in mathematics and English. Lepas tu dia suruh kita calculate Spearman rank correlation coefficient for math and English score. Okey, dekat sini kalau kita perhatikan, okay, ni data dia. Okey, data dia menunjukkan yang kita ada satu A, B, C, D, E ni merujuk kepada nama-nama pelajar lah. Pelajar A, dia dapat math dia dapat 85 markah. English dia dapat 82. Student yang kedua, namanya B. Ni adalah math score dia, ni English score dia. Sampai pelajar yang ke E, yang kelima. Total ada 5 pelajar. Pelajar yang kelima dia dapat math dia 80, English dia 78. Macam itulah kita baca dia kan. Okey. Maknanya dekat sini bila kita baca, kita nampak data ni tersusun macam gini. Cuma student ni A, B, C, D, E ni dia bukannya data yang kita guna untuk kira. Dia just nama sahaja. Okey, nama sahaja. Tak nak tulis ni pun tak apa. Alright? Okey. Macam mana kita nak solvekan dia, nak cari RS dia? Okey, lihat kita punya box kat sini. Okey. Dekat box kat sini, okey, macam saya cakap tadi, yang kat sini tak ada pun tak apa. Okey, ini tak semestinya ada. Sebab yang wajib kita bina hanyalah 5 kolom sahaja. Math score, English, 6 kolom sahaja. Okey, ada kat sini. Okey, math score, English score dan juga seterusnya kat situ. Okey, ni ada 6 perkara ni wajib, Okey, lepas tu untuk math score ni dapat mana? Salin je semua ni. Value-value dekat math score atas ni 85, 95, 70, 60, 80. English score pun sama. Salinnya tersusun lah. Jangan pula awak tukar-tukar kedudukan dia. Okey, salinnya secara menegak ke bawah. Okey, lepas tu ini yang kita katakan rank tadi.
Rank mat ni awak kena pandang kepada data kolom mat. Okey, data kolom mat ni kena pandang kat situ. Lepas tu awak kena mula pilih lah. Yang mana yang paling rendah antara semua ni? Oh, student sini 60 ni paling rendah. Jadi awak kena tulis dia sebagai 1. Okey. Lepas tu check lagi. Mana yang kedua rendah? Okey, 60. Sini 70. So 70 ni dapat nombor 2. Okey. Lepas tu mana lagi yang paling rendah? Yang rendah lagi adalah 80. Sini bawah. Okey. Dia adalah kedudukan yang ketiga. Kedudukan yang keempat adalah 85. Dan seterusnya 95. Jadi ini kedudukan dia. Okey, tu kedudukan dia. Okey. Ikut je susunan dia. Okey, 1 adalah yang paling rendah, kedua rendah 70, ketiga adalah 80, keempat adalah 85 dan yang paling tinggi adalah 95. Okey, sama juga untuk ranking English. Okey, ranking English. Macam mana kita dapat numbering macam itu? Kita tengok dekat kolom English, mana yang paling rendah? 65, nombor 1. Kedua adalah 70. Ketiga adalah 78. Keempat adalah 82 dan kelima adalah 89. Okey. Okey, kemudian bila dah tengok macam itu, okey, kebetulan contoh ni 4.7 ni kita dapat rankingnya sama je. Maksudnya student ni performance dia sama je. Student D ni memang student yang agak lemah lah kita nampak kat situ. Dan student B adalah student yang paling pandai kita katakan. Okey, dia mempunyai ranking yang tertinggi sekali. Dan D adalah student yang memiliki ranking terendah kan. Okey, cuma kita nak confirmkan merujuk kepada Spearman Rank Correlation. Okey, awak kena cari D. D tu adalah different. Beza antara ranking 4/40, 5/50 hinggalah 3/3 dapat 0. So, kemudian cari D kuasa 2. Okey, D kuasa 2. Contoh ni memang macam gini sebab dapatlah 0 semua sebab D dia different dia 0. Tapi kalau ada example yang ada nilai, contoh kat sini ada beza 1. Jadi ada nilai lah D kuasa 2 tu 1. Ataupun dapat D dia 2. Awak kena kira D kuasa 2 kat sini akan jadi 4 contohnya. Okey. Lepas tu awak kena summation kan semua sekali D kuasa 2. Dapat 0. Okey. Alright. Seterusnya, bila kotak tu dah sedia terisi, awak kena terus pergi kepada formula. Okey, kena semak ada berapa N tadi. N adalah 5. Lepas tu kena masukkan dalam formula untuk formula Spearman tu tadi. Okey. Dan ni adalah formulanya. RS sama dengan 1 tolak 6 summation D kuasa 2 bahagi N kuasa 2 tolak N kuasa 2 tolak 1. Okey. Kenapa terus jawapannya sini kat 1? Boleh je kalau awak nak betulkan. Okey, awak nak tulis semua formula tu. Tapi kita tahulah 6 tu nanti awak kena darabkan dengan 0. Okey, ni formula dia. Okey, lepas tu nanti formulanya akan kata 1 tolak 6 darabkan dengan 0 bahagikan dengan 5 bracket 5 kuasa 2 tolak 1. Okey. Jadi 6 darab 0 adalah 0. 0 dibahagikan dengan apa-apa sahaja nombor adalah 0. Okey, jadi 1 tolak 0 adalah sama dengan 1. Okey. So, bila kita dapat RS1, tepat 1 bermaksud kita ada perfect positive correlation between Math and English score. Okey, kita ada
perfect positive correlation. Awak tulis ni sahaja pun dah okey. Okay, perfect positive correlation. Okay. Kalau tengok kat sini, saya ada tulis, as maths score increase, English score also English in the same rank order. Tu je lah kalau awak nak tulis dia punya huraian sedikit lah. Math meningkat, markah untuk math tu meningkat, English markah pun juga meningkat dalam ranking yang sama. Okay. Okay, kita try buat example 4.8. Okay, dalam example ni, kajiannya adalah tentang kita nak observe how many cups of coffee, berapa banyak cawan kopi untuk 6 orang individu dia minum dan berapa jam dia dapat tidur setiap malam. Okay, so ada dekat sini datanya. Okay, lepas tu dia suruh cari Spearman rank correlation RS. Nak cari ada hubung kait tak antara minum kopi 1 cawan, malam tidur 6.9 jam. Orang B, minum 3 cawan kopi, tidur 6.7 jam. Orang C, minum 2 cup. Okay, 2 cup kopi, malam tidur 7.1. Betul ke ada hubung kait? Okey, kita nak try tengok berdasarkan Spearman rank correlation. Okey, RS. Okey, untuk solution dia, rasanya dah ada box saya sediakan. Okey, ni dia punya box dia. Okey, untuk box dia, saya dah isikan coffee cup dengan hours of sleep kat situ. So, kita nak tengok ranking dia. Okey, mari kita cuba. Okey, untuk ranking dia, kita terus susun. Okey, yang mana yang paling rendah? Kopi cup kat sini 1. So, kat sini 1. Nombor 2 ada kat sini. Oh, coffee cup ni kalau perasan dia ada dah. Numbering dia tu macam dia senang. Dalam nombor apa ni? Dalam nombor integer sahaja dan dia nampak berturutan lah kat mana 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. Okey, 1, 3, 2, 4, 5, 6. Okey. Lepas tu rank hours untuk dia sleep, kita tengok yang mana yang paling rendah. Paling rendah 6.1 kat sini 1. Kedua rendah 1, 2. Ketiga rendah 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Okey, tengok ni. Tengok kat sini mana paling rendah. Lepas tu awak tulis nombor dia. Okey. Okey, after tu different. Different tu tolakkan dia. Tolakkan yang depan, tolakkan dengan belakang. Tak kisah dapat negatif pun. Kat sini dapat negatif 3. 1. Negatif 4. 3. 2. 1. Okey. Tolakkan saja. Kemudian D kuasa 2. Pandang kolom yang different ni. Kuasakan dengan 2. Negatif 3. Kalau kuasa 2 dapat 9. 1 kuasa 2 1. Negatif 4 kuasa 2 16. 3 kuasa 2 9. 2 kuasa 2 4. 1 kuasa 2 1. Okey. Dan kemudian awak kena tambahkan semua sekali. D kuasa 2 tu. Okey, kita ada 9 tambah 1 10 tambah 16 26 tambah 9 35 335 tambah 5 40. Okey. Okey, kemudian bila tabel tu dah lengkap semua, kita dah boleh mula panggil formula untuk Spearman rank. Okey, ni formula dia tadi kan.
Okey, jadi kita boleh masukkan semua nilai-nilai kita. Okey, RS kita adalah sama dengan 1 tolak 6. 1 tolak pecahan 6 darab dengan kita punya D kuasa 2 kita adalah 40 dibahagikan dengan jumlah data kita ada berapa N kita? 1, 2, 3, 4, 5, 6. N kita ada 6. 6 kuasa 6 kuasa 2 tolak 1. Okey. Lepas tu tekan kalkulator. Okey, kita akan dapat negatif 0.14. Okey, tu RS kita. Okey, so RS tu kalau kita perhatikan kita dapat negatif. Okey. Lepas tu 0.14 sahaja nilainya. Bermaksud kita dapat RS negatif 0.14. Okey, ni indicate apa? Indicates weak negative weak. Lepas tu negative correlation. Okey. Macam itulah cara untuk cari Spearman rank. Okey, Spearman rank. Lepas tu kita cari dia, penuhkan kotak data kita. Lepas tu kita akan cari nilai RS menggunakan formula. Jangan lupa formula tu jangan ubah-ubah. 6 tu memang formulanya. Okey. Lepas tu lain-lain tu tengok je lah formula tu macam tu. 1 tolak 6 summation D kuasa 2 N kuasa 2 tolak 1. Okey. Okey, untuk example 4.9 pula. Okey, ni adalah data tentang number of study hours. Berapa banyak seseorang student tu study dan berapa skor dia. Okey, dia ada bagi 7 kat sini. 7 ni merujuk kepada N. N sama dengan 7. Okey, after tu. Okey, kita ada apa lagi? Lepas tu ni adalah value-nya, kotaknya dan dia suruh cari RS. Okey, so kita bina dia punya table dia. So, table ni dah ada untuk awak kat situ. Just isi sahaja. Okey, untuk ranking dia, mari kita lihat di situ. Okey, untuk ranking study hours. Okey, kita kena baca numbering dia. Okey, 1 kat sini. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Student E ni dia study paling lama sekali 8 jam. Jadi dia dapat ranking tertinggi N sama dengan N7. Okey, ranking untuk test score. Mana nombor 1 yang paling rendah sekali adalah ni juga ni bawah. Bawah ni. 1. Kedua. 1 kejap. 2. 3. 4. 5. 6, 7.
Okey. Kejap saya semak balik. Ranking paling rendah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mana 6 yang ke 6? Sini 6, situ 7 kan? Okey. Okey, so sekarang kita cari dia punya different. 0, 0, negatif 1, 0, 1, 0, 0. Lepas tu kita cari dia punya D kuasa 2. 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0. Sebab 1 kalau kuasa 2 tetap 1 kan. So sini dapat 2. Okey, kita tambahkan dia, kita dapat 2. Okey, so seterusnya kita akan cari dia punya nilai dia. Nilai RS dia. Okey, untuk soalan ni saya nak student cari berapa nilai RS. Okey, cari nilai RS yang awak dapat. Confirmkan. Untuk jawapan soalan ni saya dapat RS saya adalah sekejap. Tu kan. RS yang saya dapat adalah 0.96. Awak cek dapat tak 0.96. So result dia mengatakan dia adalah strong positive correlation. Okey, sebab nombor tu besar kan, dah menghampiri 1. Okey, lepas tu satu lagi kena buat example 4.10. Okey, example 4.10. Yang ni pun saya nak awak cuba sendiri. Okey, saya bagi jawapan sahaja. Okey, untuk soalan ni pula, kalau awak kira nanti, awak akan dapat dia punya nilai RS-nya adalah negatif 0.93. Betul ke tidak ni? Nanti cuba try. Okey. Dapatkan nilai ni, negatif 0.93. Ni saya box semua saya sini saya tak ada. Okey, lepas tu awak kena sahkanlah, betul tak jawapan saya tu. Okey, seterusnya itu sahaja untuk Spearman rank. Okey, kita ada note dekat sini. Chapter 4 will be continued in chapter 5. Therefore, it is important to complete the entire set of notes for a better understanding for the overall topic. Okey, mesti buat ni. Walaupun saya buat kelas ni macam ni. Okey, saya buat video sahaja. Awak mesti siapkan nota dalam chapter 4 ni sebab latihan-latihan semua dalam chapter 4 ni akan diguna pakai semula dalam chapter 5. Okey. Siapa yang tak siap chapter 4 ni, nanti dia susah lah baru nak kira. Masa kita nak buat chapter 5, dia baru nak kira. Orang lain semua dah siap kira, dia belum kira, baru nak kira. Ataupun nanti dia pakai je result yang ada. Tanya je kawan sebelah berapa resultnya. Tapi sendiri tak tahu nak buat macam mana. Spearman tak reti, Pearson tak reti nak kira. Jadi, lengkapkan nota untuk chapter 4 ni. Lepas tu, chapter 5 awak akan lebih mudah lah. Dia berjalan dengan lancar sebab dia bersambung. Okey. Okey, dan akhir sekali dalam nota ni ada beberapa soalan, exercise yang awak boleh cuba. First sekali, kalau masih ingat, last week kita belajar, kita try untuk plotkan scatter diagram. Okey, dekat sini saya ada bagi beberapa soalan senario A dan senario 2, A dengan B ni. Ada 2 senario untuk awak praktis untuk plotkan dekat scatter diagram. Nak guna graph paper pun boleh, kalau nak guna graphing software pun boleh, kalau nak lukis tulis tangan pun tak apa. Okey, lepas tu soalan nombor 2, kita minta awak cari R. Lepas tu explain. R ni merujuk kepada Pearson, subtopik yang awak dah belajar dekat 4.3.1 last week. Okey. Soalan nombor 2 cari R. Soalan nombor 3 cari R juga. Soalan nombor 4 cari R.
Soalan nombor 5 cari R, Pearson. Soalan nombor 6, dah mula cari RS. Soalan nombor 6, kalau nak try yang kita belajar hari ni, RS. Nombor 7, cari RS. Nombor 8, cari Spearman rank, RS. Nombor 9, cari RS juga. Lepas tu discuss direction and strength. Ni just bagi tahu positif ke, negatif ke, strong ke, tidak. Itu saja. Okay. So, boleh try. Jawapan tak ada. Tapi siapa nak confirmkan jawapan boleh tanya dengan saya. So, nanti kita akan jumpa next class secara bersemuka insyaAllah. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum.